cuba cari udang dengan ketam. Saya pakai pukat saiz 1,5 inci, pelampung besar. Saya pakai tagan sebab sini takut dia pergi cuma rata-rata. Saya tak pakai hanyut. Okey, kita cuba karau cuba karau yang pertama. Kita tengok hasil yang pertama. Tengah sesuai untuk buat buka hanyut untuk cari ketam dengan udang. Kita guna batu pun, saya pakai batu besar. Itu tengok ketam sudah dapat Okey, tak apa, kita biarkan dulu. Kita tengok lain. Tengok, dapat ikan sebelah. Tak apa, kita tinggal dulu. Tengok, lagi satu ekor ketam. Apa, kita tinggal dulu. Jangan ambil lagi. Kalau ada rezeki tak ke mana. Tengok, kawan-kawan, dapat ketam lagi